Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jam telah menunjukkan pukul 5.20 pagi sekarang ni. Sekarang kita on the way nak pergi tempat event. Kita nak collect goodies sebab semalam kita agak terlambat. Harap-harap dipermudahkan lah. So, apa-apa pun jom kita pergi tengok tempat event, collect goodies dulu, betul tengok apa yang patut kita keluarkan basikal apa semua, nak parking dekat kawasan basikal lah. So, apa pun korang kena stay tune guys. Jom. So, Alhamdulillah sekarang kita dah berada di tempat event. Apa-apa hal kita collect goodies dulu. Sebab semalam kita terlambat. Harap tak ada masalah lah nak collect goodies. Grimis kan? Grimis. So sekarang ni cuaca agak grimis sikit Harap-harap event nanti jangan hujan lah. Kalau hujan masalah bahaya dan takut tak sihat nanti. Kita bersukan nak sihat. Alhamdulillah guys, kita punya goodies dah dapat. So nombor gambar cantik guys, 400. So insyaAllah jom kita turunkan kita punya jentera pejuang. Kita siap-siap. Lepas tu kita pergi check in basikal. Dah check in basikal, kita dah boleh relax-relax lah. Apa hal check in basikal dulu. Tengok apa kita dapat. So nombor kapan 400. Duathlon International Endurance Festival. Oh. Ini t-shirt dia. Lawa t-shirt dia kan. T-shirt lawa. T-shirt dia cantik guys. T-shirt cantik. International. Dia dapat apa lagi ni? Oh, dapat garam. Ni apa benda ni? Loceng apa? Dah tu je. Oh, tak adalah banyak mana. Okey, tu je. Jom kita siap-siap. Ni nombor plate gambar kita punya bib number. Jom kita tampal. Tak tahulah kat mana-mana ni. Banyak no. So insyaAllah guys, kejap lagi kita nak mulakan kita punya duathlon. Tapi malangnya Gaban punya kategori tak tahu berapa orang ni. Mana entah. Yang depan ni kategori orang muda. Adalah lebih kurang dalam 100 katnya. Kategori tua tak nampak pun. Male 50, 59, male 60 and above and relay. No, just elevation. Yeah, just elevation. 1,000 meters. Okay, sebentar saja lagi kita akan start. Alright, at the same time we would like to call upon the sprint participant. For sprint, male and female, 16, 29. Right, here we go. Next leg off in 5, 4, 3, 2, 1. So insyaAllah guys, kita dah mulakan kita punya larian. Sabar-sabar. KM 10 baru dapat foto JN. Power set. KM 10 baru boleh lagi jual JN. So lepas ni kita ambil basikal Ambil basikal pula 40 kilo. Let's go. Sana. Sekarang kita ambil basikal. Kita nak pecut. Mana? Jalan. Okay guys, sekarang kita nak basikal lah. Larian 40 kilo.
40 kilo guys. Masak. Kaki dah nak krem. Guys, nampak gayanya kita ada masalah. Tayar belakang bocor. Ha? Tayar belakang bocor pula. Aduh. Guys, nasib tak cantik guys. Tayar belakang bocor. Tayar bocor lah. Tayar bocor. Ada apa? Yang sini? Ha. Aduh, tak ada bang. Ya, nasib tak baik Tayar bocor belakang. Kurang angin. Kurang angin lah. Kita dapang malam cun-cun. Ha? Ha. Aduh. Tak ada pam lah. Aduh. Tapi tak boleh buat apa lah. Tayar ni bukan bocor ni, kurang angin ni. Tayar panjang ke apa? Ha. Pam anu Tak bawa pam. Baru 1.3 kilo. Tayar bocor pula. Tak apa lah, balik kat sini Balik. Tak apa tu. Tu member yap. Wak Cik Ed datang, Wak Cik Ed. Wak Cik Ed datang. Wak Cik Ed. Go Wak Cik Ed. Aduh. Bocor. Apa? Dalam lalu. Aduh. Tak apalah, kita tolak lah. Kita tolak balik ke sana. Okay guys, nasib tak berapa baik. Lari tadi lebih kurang dalam top 3. Tapi kategori veteran lah, 40 tahun ke atas kan. So masuk je basikal, ambil basikal, baru 1 kilo macam tu. Payah pula. Rasa mengelewang belakang, tak tahu tayar bocor. Semalam kita tukar tiup lah. Mungkin ada besi tajam ke apa, tak tahu lah. Pagi tadi test okey. Angin cantik. Tak adalah kurang angin ke apa. Ni tak ada rezeki kan namanya, tak ada rezeki. Aduh. Macam mana kita nak dapatkan baju finisher ni? Kita nakkan baju finisher je. Kan? Dapat baju finisher dah puas hati lah. Aduh, sayang ni. Hai, tak ada rezeki lah. Balik kita lepak dekat kereta, tunggu Wak Cik Ed. Wak Cik Ed baru je masuk lap pertama. Mungkin kayuh lebih kurang sejam kot. Lepas tu kayuh lagi, lari lagi lebih kurang dalam setengah jam. Macam tu. Lebih kurang sejam setengah lagi Wak Cik Ed finish lah. Kalau tak ada apa-apa ada melintang, insyaAllah. Kita tunggu Wak Cik Ed kat finishing. Okay guys, Alhamdulillah kita ada mekanik. Mekanik datang lambat tapi tak apa. Mungkin rezeki tu sampai. Kita repair, lepas tu tengok lah. Kita buat lah habis baik. Yang penting finish je. Aduh, lambat pula sampai mekanik. Nak catch up balik tak dapat kot, janji habis dah lah. Habiskan lah. Habiskan. So kita nak kejar balik mungkin tak dapat. Dah jauh sangat dah tinggal. Janji habis dah lah. Tapi tadi dah masuk 1 lap kan? Belum, baru ni. Oh, baru keluar? Baru keluar. Pada ujung sana tolak sini. Berapa lama dah? Abang apa ni? 40 tahun ke atas. 40 tahun. Ada Oh, tadi dia okey. Ada 2 orang je reading depan tu. Betul, ada seorang baju putih belakang lepas dia. Mana? Oh, ada. Alah. Stapler. So semalam tayar belakang bocor tukar tiup. Tu pelik. Ada rim rosak ke? Rupanya ada stapler. Rezeki bang, dia patah balik sini bang. Saya masuk sini. Dia tak saya straight tadi. Ya, Alhamdulillah. Janji habis dah lah.
So ada stapler punya ni bullet stapler. Tak apalah, janji habis dah lah. 60 kayu, janji habis je. Tapi nak habiskan 40 kilo lagi. Baru banyak stapler kita nak langkau lepas ni. Harap tak ada dah. 40 40 kilo. Oh, dia veteran hari ni Oh, ada stapler mungkin dekat starting tadi. Nasib tak baik. Tak adalah. Okay guys, alhamdulillah kita dah repair tayar belakang. So, kita teruskanlah perjuangan kita. Kasih habis. Kita nak dapatkan finisher t-shirt je. InsyaAllah kalau ada dapat lah. Jom. Teruskan. Okay guys, sekarang ni 35 km Lagi 5 km kita nak sambung lari pula. Kita makan roti jap, lapar. Alhamdulillah. Roti supply oleh abang yang jual tiup tadi. Nasib baik ada abang tiup. Perut lapar ni guys. Sarapan tak apa tak. Dah 35 kilo. Lagi 5 kilo kita keluar. Sambung lari 5 kilo lepas tu finish. InsyaAllah. Yang penting habis je. Cantik. So lari, jom. 5 kilo sini. Okay guys, sekarang kita dah. So sekarang ni kita nak habiskan 5 kilo lari. Buat masa sekarang ni otot dengan keras tadi mengayuh. Tu tak boleh nak push sangat. Okay guys, alhamdulillah dah selesai kita punya azab 10 kilo berlari, 40 kilo, bukan 40, 50. Aku buat 50 kilo basikal, 5 kilo berlari balik dengan pelbagai orang kata apa, ujian. So larian 10 kilo pertama tu alhamdulillah Gaban berada di kedudukan top 3, top 4 macam tu lah. Sebab kategori Gaban tak ramai, kita boleh nampak lah orang kat depan tu kan. Lepas tu masuk je basikal. Saya dah ambil basikal tu, kayuh lebih kurang dalam sekilo je. Tayar bocor, tayar belakang bocor. Tu Gaban buat keputusan tak apalah, redor je lah kan. Tiup tak bawa, apa semua tak bawa. Kita tolak lah balik, tolak on the way, tolak nak balik ke kereta tu. Ada satu motor datang. Motor tu datang, dia kata, "Bang, tayar bocor nak repair?" "Boleh." Wah, semangat balik. Okey, dia dah tukar. Sekali pasang, dah pump apa semua. Pembayaran tu nanti dia WhatsApp QR, kita transfer je. Kita kayuh. Ni bukan kira nak menang, kira nak habiskan je. Sekali dah masuk basikal. Masa basikal tu dah tak boleh pergi dah. Kaki semua dah nak push tak boleh dah. Sebab yalah mood dah spoil lah. Lepas tu kayuh. Jumpalah Wak Cik Ek makan depan lah kan, sebab kita tayar bocor. Lepas tu orang buat 4 pusingan, Gaban terbuat 5 pusingan. Patutlah Gaban orang paling terakhir. Dah tak ada orang atas jalan tu kan, semua orang dah balik. Itu ceritanya Gaban buat 50 km. Satu pusingan tu 10 kilo. Aduh, sangkut apa ni? Kalau buat 4 pusingan 40 kilo. Gaban bantai buat 5 pusingan. Kita tengok jam belum 40. Orang dah tak ada. Kita habiskan je lah, select lagi kan. Kang terkurang pula. Terlebih tak apa. Klub ni training. Tapi itulah Gaban orang terakhir. Itulah cerita dia, Dua Telon Melaka. Masuk je lari 5 kilo tu kita buat pelan-pelan ni. Dah tak raya dah. Memang penat teruk. So Wak Cik, kau punya cerita macam mana? Okey. Sebelum tu 10 km lari yang pertama tu Gaban buat average 4.5. 4.59 average pace. Kira pace 4 lah. Maintain. So Wak Cik, larian kau macam mana? Larian aku alhamdulillah okey. Untuk 10 kilo pertama memang target luar jangkaan sebab nak buat pace 53. Tapi dah halang-halang, push sikit dapatlah pace 5.1 awal lah. Lepas tu Average ke apa? Average. Okey. Sebab 52 minit. Lepas tu sambung basikal pula. Dah sambung basikal, konon nak kejar Gaban lah. Nak kecap balik. Sebab dah waktu lari tu memang dah Gaban dah potong tak jauh lah. Kategori Wak Cik ni dia jalan dulu tau. Lebih kurang dalam berapa minit lah. Jauh jugalah. Lepas tu baru kategori Gaban jalan.
Mak kerja watching kilometer 10 baru jumpa, baru dapat potong. Dia nak finishing line baru jumpa. Gaban dah ambil basikal. Aku pun ambil basikal. Tengok gaban dah hilang dah. Laju betul orang tua ni. Sekali tengok dekat simpang. Tayar pancit. Tayarnya bocor. Okey, untuk tayar pancit tu, tayar bocor tu, sebelum kita gerak memang kita dah tukar tiup belakang, memang bocor. Lepas tu gaban ingat gaban pasang tak betul lah. Rupanya ada satu orang panggil bullet stapler tau, terpacak dekat tayar tu. Aduh, nasib tak apa-apa baik lah. Tapi memang kayuh tadi kalau tayar tak bocor pun boleh buat orang kata mampu kayuh je lah, tak boleh nak laju. Sebab kat tengok diorang semua basikal laju-laju kan, kita tak mahir dekat basikal, otot kita tak ada dekat basikal tu. Jadi boleh kayuh je. So banjir Melaka sekarang ni dalam keadaan banjir. Kita dah nak balik lah. Tengok tu memang banjir teruk. Harap-harap boleh balik lah. So cadangnya kejap lagi nak cari kedai makan kat mana-mana lah. Kalau paling senang RNR je lah. Lepas tu dah makan dah kenyang, kita balik rumah. Sampai sini je lah ceritanya. So Pakcik, kau tak tahu angka nombor apa Tak tahu lagi. Sebab apa, waktu lari 10 kilo tadi dah kira aku nombor 6. Yo. Cakap ini, lepas tu Gaban pula potong dalam hati Gaban ada podium ni. Sekali tayar bocor, tak ada rezeki lah. Aku pun teruskan aku punya ni Perjuangan. Perjuangan. Bila basikal tu lari tu kuat, tapi kalau bab basikal ni tengok yang apa, waktu lari yang aku potong kat belakang-belakang tu, datang. Mendatang macam apa? Macam motor. Senyap aja. Tahu-tahu pedas tu nak kecap memang tak boleh lah. Maintain lah. Habiskan 40 kilo. Dah gantung basikal habis 40 km tu. Nak start balik lari tu Memang cabaran tu memang mental lah. Mengempor, orang kata mengempor. So kalau korang nak rasa azab dia macam mana, korang kena try sekali. Try join duathlon, baru tahu macam mana dia punya azab nak menghabiskan tu lah. Memang satu cabaran yang kuat. Kalau mental tak kuat memang dah balik lah. Jadi puas hati dapat habiskan walaupun terlebih. Biar terlebih jangan terkurang. Sebab kalau terlebih tu kira praktis lah. Kita pun tak target menang sebab bukannya kita orang punya bidang ni. Kalau main motocross ke kan, InsyaAllah lah. Main motard ke insyaAllah boleh target lah. Ini untuk fitness. Ini untuk fitness, untuk kesihatan jugalah. Janji dapat medal. Janji dapat medal. Tapi baju tak puas hati, tak dapat finisher. Sekali tengok baju registration ni memang finisher dah. Tapi baju cantik baju cantik, puas hati, dapat medal. Ni medal. Jadi sampai sini sajalah perkongsian Gaban tentang duathlon Melaka ni. Kita tutup buku, nanti kita buka baru. InsyaAllah dah kuat nanti baru kita fikir untuk triathlon pula. InsyaAllah. Duathlon pun azab nak mampus. Kalau triathlon tak tahu nak cakap lah. Jadi terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum, bye-bye. Melaka, bandar bersejarah, Hang Tuah. Banjir guys, banjir. Tengok dia punya banjir. Teruk kan. Aku ingat rumput tu tinggi sebab tu air tak ke sana. Dalam longkang tu dah penuh. Ni tak boleh jalan